Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya, Wartawan 1 Nur Nabiha binti Muhammad Rahman. And I am the second reporter, Nurhana Insyirah binti Nur Hafizi. Pada hari ini sedang melancarkan program Bulan Bahasa peringkat SMK Munshi Abdullah sesi 2025 pada jam 7.30 pagi hingga 8 pagi. So, without further ado, let's go! The promising students who excel academically. Allahumma ja'alna jam'ana hadha jam'an marhuma. Dan salam sejahtera. Bulan ini melatih kita untuk menjadi seorang pelajar yang lebih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Terima kasih makanan pada dua murid. Kita perlu menguasai peringkat antarabangsa. Bulan bahasa penuh gemilang. Anbaikodikum arumai Unirunan to English Tamil to Mandarin Arab or NU. Malaysia. Okay, here I am with a teacher who are involved in this language mind program. Okay, teacher, may I ask you what is the purpose of this language mind program? Okay, thank you very much. Okay, one of the purpose that we have, okay, for this program is to develop a multi languages among students. Okay, we hope by providing a suitable environment for students to practice the language, we can give them more chance to speak in multiple languages. For example, Bahasa, English, and also Arabic. Okay, thank you, teacher. That's all. Thank you, teacher. Okay, welcome. Assalamualaikum, teacher. Boleh saya tanya sikit? Ya, silakan. Okay. Apa antara aktiviti yang dijalankan di bulan bahasa ini? Okey, ada banyak aktiviti yang kita jalankan dalam bulan bahasa ni, dan aktiviti itu kita bahagikan mengikut panitia yang ada di dalam SMK Munshi Abdullah. Okey, sebagai contohnya untuk panitia bahasa Melayu kita ada pertandingan pidato, bahasa Inggeris kita ada pertandingan spell it right. Okey, bahasa Arab kita ada pertandingan bercerita dalam bahasa Arab. Okey, dan juga bahasa-bahasa yang lain pun ada menyediakan juga pelbagai aktiviti yang kita harap semua pelajar dapat mengambil bahagian dari aktiviti tersebut. Terima kasih, teacher. Okey, sama-sama. Okey, sekarang kita bersama salah seorang pelajar SMK Munshi Abdullah pada hari ini. Boleh berikan nama awak? Nama saya Afifah Nazila binti Ahmad Anas. Okey, apa pendapat awak tentang bulan bahasa yang akan dijalankan pada tahun 2025 ini? Pada pendapat saya, bulan bahasa yang akan dijalankan pada tahun ini, saya berharap akan dapat sambutan yang meriah daripada tahun-tahun sebelum ni. Lepas tu, saya harap sangat yang pencapaian murid akan meningkat. Macam tahun lepas kan, tahun sebelum-sebelum ni kan, dia punya pencapaian bahasa agak menurun kan. Saya harap sangat tahun ni, kita punya sekolah dapat tingkatkan lagi bahasa-bahasa yang terdapat dalam negara ni. Contoh macam bahasa Melayu ke, bahasa Inggeris ke, bahasa Tamil, bahasa Cina. Saya harap bahasa-bahasa tu akan meningkat supaya sekolah kita ni dapat menjadi contoh pada sekolah-sekolah yang lain. Itu saja? Terima kasih.